Alah, kecoh lah Haji ni. Takkan nak potong kuku apa dah. Bagi je lah tu, nampak karat tu. Bagi je orang tengah berbudi tu. Bukan kuku lah Jalal. Ustaz nak potong tangan aku termasuk tangan kau. Minta maaf ya. Saya nak tanya sikit ni. Ya, Ustaz. Nak jawab ikhlas ni betulnya. Ya. Coklat tu sedap. Sedang. Pegang kapak ni. Pegang ni. Tapak saya ni. Jangan hilang pula. Curi dengan kaki-kaki saya potong. Saya pergi naik ambil coklat. Baik Ustaz. Ya, confirm. Buat apa nampak ni? Mana tahu coklat punya. Main. Nanti. Ustaz pesan jangan ambil. Ambil potong kaki. Tak balik. Tak jamin. Aku tak nak jawab. Tadi datang naik apa? Naik angin. Naik motor lah. Ayo! Nak naik motor ke nak kayu? Kau ni apa nak kayuhan? Ayo. Kayu lah. Tepi banyak. Dekat. Potong tangan. Haji, cantik. Dah. Nenek. Lah, kenapa kat sini main ikat dengan budak-budak ni? Tak sabar, tolonglah buka. Kita dah bukan main ikat lah. Cepat tolong kita orang. Berjaya tak? Kau cakap. Sidik power. Power banyak kau punya power. Sini keluarkan kau punya handset. Keluarkan kau handset. Handset apa? Dia guna magic. Kau jangan nak tipu mak ni. Kantul, jangan engkau kantul. Apa main handset pula ni? Jet. Kau tengok. Siapa yati kau kau tipu mak? Yes. Siang kau dah SMS kat dia. Mana ada mana tu? Sampai hati sidik buat mak macam ni. Kau pandai menipu mak Kau tak takut dosa ke? Dosa dengan mak, dosa dengan Tuhan. Kau tak takut dosa? Oh ibu, kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini dan kesepian, dan aku bagai gurna gerhana di ibarat lautan kering. Tiada tempat ku layakkan asaku ini, masih belum sempat ku buktikannya padamu. Ibu tersayang, ku curahkan rasa hati. Hai. Tak surprise pun, tak terkejut. Tak tahu dah. Nemo told me something today. Nice game you played. Knowing you always one step ahead. Pasal tadi tu ya? Papa nasib baik. Papa, you don't always have to be really humble, you know. Papa, kenapa uncle tu buat dekat budak-budak tu macam tu, Papa? The children are so cute. Dekat kampung ni perkara macam tu biasa, budak-budak nakal. Kena ikat dekat pokok, dekat tiang rumah. Dah biasa. Zaman Papa kecil-kecil dulu perkara ni selalu sangat. Papa pun pernah terikat? Pernah. Ada satu masa tu. Dengan Pakcik Syuib tu lah. Papa bertumbuk sakat. Lepas tu kami berdua kena ikat kat tiang pokok apa rasanya ingat lagi. Pokok kekabu tak silap, tepi bendang tu. Dari lepas asar bawa ke malam
Sik baik tak bawa ke subuh, baru dilepaskan. Sik baik tak dikerenggakan. Aduh, sedapnya. Allah, sedap sungguh. Haji. Ya. Haji sakit. Haji bubung je lah dekat lantai tu. Yalah. Ha! Aku kau suruh bagi kat lantai? Nanti kau bantai kau. Bangun kau tahu. Bangun. 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 Jangan demam, Haji. Aku lagi sakit badan kau tahu. Aduh. Kau suka picit lagi aku. Picit pula. Picit. Haji. Aduh, macam tu. Haji. Tolong saya, Haji. Picitkan belakang ni. Kenapa pula? Tulang dah bersimpul. Bukan tulang bersimpul, Jalal. Urat bersimpul. Kalau tulang bersimpul dah lama kau kojol. Iya ke? Aduh. Sepatutnya kau picit aku. Engkau kuli. Picit. Sakitnya badan aku. Aku rasa aku tahu macam mana nak hilangkan semua sakit-sakit badan ni. Macam mana? Kita makan coklat dulu. Betul lah. Cuba, kau baca doa. Kau baca doa. Apa kau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan. Sedapnya. Kamu ni tak habis-habis makan coklat. Kalau nenek nak tahulah, nenek rasa. 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 Kita tengok nenek. Sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Terima kasih. Sedap. Alhamdulillah. Sedap. Can't get enough of this. Abang mandi dulu. This is gonna taste so good. Scrumptious. Delicious. Setiap kali kita dipuji, berterima kasihlah pada yang memuji. Dan jangan lupa mengembalikan pujian kepada Tuhan. Kerana takut diserang sombong, ujub dan riak. Berani dia nak gula-gulakan kita satu kampung, Cis, bukan gula-gula, Ji. Hati manis, tu coklat satu kampung. Cis, dia nak tunjukkan kuasa pada yang tiada. Tapi aku ada. Nanti aku garam dia, Cis, coklat tu manis, bukannya masin. Jangan bubur garam. Apa nak jadi-jadilah. Lari kau, Mampu kau. Kami ada berita nak disampaikan kepada kau pasal masa depan kau. Aku inginkan penjelasan darimu. Adakah darahku tidak setaraf denganmu? Aku inginkan penjelasan darimu. Batal Ismail Aslah. Aduh sedap kisah bermula Ustaz
Coklat dan anaknya baru pulang dari London, pulang ke desa tercinta. Bagai tomahan dan musibah yang menantang, lagi bercerita lama kini berdarah semula. Ustaz Coklat dia ketawa, walaupun bencana datang melanda. Kalau kena penangan coklatnya, pastikan menjerit, aduh sedap, memang sedap. Alhamdulillah, Ustaz Coklat, Ustaz Coklat.